Bismillahirrahmanirrahim. Hai, nama saya Norman Haikal. Umur saya 20 tahun. Saya dari Shah Alam dan saya nak ceritakan pengalaman seram saya ketika saya berada on set bersama rakan-rakan dengan kru saya. Jadi berlaku lebih kurang dalam 6 bulan lepas. Satu bulan Januari, kita orang nak shoot music video dekat satu rumah kayu dekat Selangor ni lah, rumah kampung. Memang nak nampak macam rumah lama. Dan kita orang dapat satu rumah ni. Rumah ni memang rumah dah lama, dah lebih 200 tahun dah rumah ni. Waktu kita orang first time recce tu, dia memang macam ada rasa macam seram lah, dan rumah ni ada rasa semacam. Tapi kita orang tak ada pilihan, kita orang memang nak rumah tu and guna rumah tu. And then akhir bulan Januari, kita orang nak start rolling. And biasalah before shoot kita baca doa selamat semua. Then bila dah start shoot tu, kita orang start rolling waktu petang. And waktu petang tu semua benda okey je, tak ada apa-apa gangguan ke apa-apa. Tapi bila dah start waktu maghrib tu, nak start rolling, Eddie dah nak start kata action semua, tiba-tiba kita orang punya sound recordist dengan boom operator cakap hold for mic kejap. Semua orang macam tadi yang kenapa nak hold kan. And then tiba-tiba kita orang punya boom operator cakap, aku boleh dengar ada baby tengah menangis. Tapi dalam rumah tu tak ada baby pun. So semua orang macam terus terdiam lah. Semua tak berani nak cakap apa-apa sebab before shoot kita orang memang cakap kalau terdengar apa-apa, ternampak apa-apa, diam je. Sampailah boom operator kita orang cakap dah tak ada. Okay, so kita start rolling. Untuk another scene pula, untuk scene ni kita orang punya main actor 2 orang dekat betul-betul kat tengah center of the camera lah. Lepas tu kita ada akan kat belakang background akan ada 4 orang extra just lalu lalang. And untuk extra tu kru kita orang saja, tapi kita orang pakaikan dia macam kain putih lalu lalang belakang-belakang, just lalu ulang alik balik. Memang 4 orang je time tu kita orang pakaikan kain putih tu. Lepas tu bila dah roll, dia orang lalu lalang, and then bila cut kita tengok ada orang kelima. Tapi terpaksa lah pakai footage tu. Tapi surprisingly waktu dalam footage tiba-tiba orang kelima tu dah hilang. Lepas tu ada another wide shot kita orang shoot ikut daripada tingkap untuk aktor diri kat tengah-tengah macam ladang lah, dan kat ladang tu banyak pokok. And then macam biasalah shoot, bila dah roll, bila tengok playback ada something else kat atas pokok. Dia orang kata macam lembaga, tapi saya pun tak tengok. And then macam-macam lah. And then untuk bila dah wrap, saya ingat lagi saya naik kereta dengan kawan saya. And then waktu nak balik tu, baru nak drive keluar daripada rumah tu, kawan saya tak cakap apa-apa, tapi dia nampak macam cuak lah. And then bila dah sampai balik ke uni kita orang, dia cakap waktu drive keluar tu, dia tengok dekat side mirror, and side mirror tu nampak dekat tingkap tu ada satu family tengah lambai, macam suruh cakap goodbye lah kat kita orang. Tapi kita orang tak tahu pun siapa tu. And macam-macam lagi jadi. Macam ada seorang kawan kita orang tu, before dia datang lambat, and waktu dia masuk dalam rumah tu, dia lupa nak baca doa. And esok pagi tu selepas shoot tu, badan dia penuh dengan cakar-cakar. Kesimpulannya, kalau nak shoot ke apa ke tempat tu, sentiasalah minta izin, baca doa, sentiasa jaga percakapan, semua perkara penting, sebab kita tak tahu siapa penghuni sebenarnya yang ada dekat satu tempat tu.